Okay, ada seorang pemain yang berasal daripada Jordan yang mana beliau mendakwa bahawa beliau datang ke Malaysia dari Jordan musim lalu dan menandatangani kontrak profesional selama 12 bulan bersama PDRM FC. Dan sebelum saya meninggalkan kelab untuk menyertai Kuching City, saya sudah beraksi bersama PDRM FC selama 6 bulan tanpa menerima sebarang gaji. Kenapa saya nak ulas topik ini dekat dalam YouTube channel saya ini? Bukanlah saya ni peminat bola di Malaysia ataupun saya nak mengulas kenapa benda ni terjadi, apakah political things that happen behind, I don't know. Okay, ini biarlah pihak mereka yang menyelesaikan. Tetapi kat sini saya nak point out satu benda yang sangat-sangat penting, terutamanya bagi mereka di luar sana yang mungkin anda pun seorang pemain bola ataupun anda mempunyai pekerjaan yang tak tetap. This is a risk. Ini risiko besar. Kenapa saya nak ulas topik ini kepada anda semua? Sebab at the end of the day, benda ini boleh jadi kepada kita semua. Tak kisahlah siapa pun anda, tapi this risk is real. Especially bagi mereka yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Bagi mereka yang bekerja sebagai seorang pemain bola profesional ataupun yang bekerja sebagai seorang freelancer, tak kisahlah freelance buat apa sekalipun, kat sini saya akan kongsikan kepada anda 3 tips yang sangat-sangat penting untuk anda belajar dan buat. Tips yang pertama, dan benda ni pun saya kongsikan kat siapa-siapa pun, iaitu anda mesti wajib bina tabung simpanan kecemasan. And in fact, saya ada student saya yang memang pemain bola profesional, okay? Yang mana datang kepada saya. And what happened is, dia dah berumur. Main bola ni, berumur ni bukannya berumur 50 tahun Tak Berumur di sini bermaksud dia dah masuk lingkungan 30-an. Umur 30-an pun, anda ni kira dah tua dah. Ada lebih banyak lagi pemain-pemain muda yang lagi laju, lagi kuat, yang mana boleh menggantikan tempat anda. So, disebabkan itu, bila anda bekerja, anda mesti wajib bina tabung simpanan kecemasan anda. So, kalau anda pekerja profesional, normally saya akan nasihati at least 6 bulan gaji anda. Kalau gaji anda RM10,000, kalikan dengan 6, at least anda ada RM60,000 sebagai simpanan kecemasan. Tapi itu untuk bagi mereka yang kerja tetap, sama ada kerja kerajaan ataupun kerja corporate. Tetapi bagi mereka di luar sana yang main bola, pemain bola profesional ataupun freelance, 6 bulan tak cukup. At least anda sekurang-kurangnya wajib ada 18 ke 24 bulan. Ni serius. Bila saya dulu kan kerja doktor perubatan di UK, and sebelum saya pilih untuk berhenti kerja doktor di UK dan pulang ke Malaysia untuk start all over again, benda yang saya sediakan masa saya kat UK adalah betul-betul simpan duit cukup at least 18 ke 24 bulan. I know it's long, tapi berbaloi dengan berapa gaji anda. Sebab kalau anda kerja kerajaan, kan, gaji stable, kerja corporate misalnya, kerja kat bank, kan, gaji anda taklah besar mana, tapi stable. Tak adalah tiba-tiba anda kena buang macam tu saja. Walaupun anda dibuang sekalipun, ada banyak peluang. I mean, that's very subjective lah. But again, you have a choice. Tapi bagi mereka yang memang atlet profesional, pemain sukan profesional, like, anda hanya ada masa tu untuk perform. And what happen kalau anda injured? It's a huge risk. Begitu juga kalau anda ada kerja freelance dan sebagainya. Sebab itu 18 ke 24 bulan ni sangat-sangat penting. So, kalau anda pemain bola, berapa yang anda perlu? Let's say lah, this one pemain bola, student saya, gaji dia RM20,000 sebulan. Banyak, sangat banyak. Tapi RM20,000 kalikan dengan 18 ke 24 bulan bersamaan dengan berapa? Lebih kurang RM500,000 lah kalau kita ambil 24 bulan. So, setengah juta. Setengah juta tu wajib ada dekat dalam bank sebagai simpanan kecemasan. Dan setengah juta ni cukup kalau let's say lah tiba-tiba anda tak boleh bekerja, anda dibuang ataupun kelab bola tak boleh nak bayar gaji anda, at least duit ini bukan saja anda dapat makan daripada dividennya, tetapi anda pun dapat gunakan sebahagian duit itu untuk bina sesuatu supaya dia boleh menampung masa depan anda nanti. Oh, by the way, kalau anda berminat nak belajar macam mana nak buat side income menggunakan instrumen saham, saya dah buat satu kelas khas bagaimana melabur saham menggunakan 4 teknik mudah saham profit. Anda hanya perlu klik link yang ada dalam ruangan description di bawah. Itu saja, sambung balik tengok video. Yang kedua, dan saya yakin ramai orang tak suka, iaitu elakkan perangkap lifestyle creep. Masalah dengan orang-orang pemain atlet profesional ini, tak boleh nak dinafikan lah. Gaji anda besar. Kadang-kadang anda muda, baru umur 20, 21 tahun, tapi gaji puluhan ribu. So, anda pun rasa, wow, this is your future. Anda pun ada this fake reality yang mana anda akan dapat gaji itu sampai anda pencen. No! Janganlah tengok Cristiano Ronaldo itu walaupun umur dah 41 tahun, masih lagi dibayar gaji paling tinggi di dunia. Itu seorang. What about the rest?
Right? So there's a huge risk there. Sebab itu, kalaulah saya di tempat anda, elakkan perangkap lifestyle creep ini, especially bagi mereka yang membeli apa-apa menggunakan instrumen hutang. Contoh rumah, contoh kereta dan apa saja yang menggunakan instrumen hutang. I give you an example. Kalau bagi mereka yang gaji RM20,000 sebulan pada usia yang muda, kalau saya gunakan konsep 200 so ni again shortcut. Macam mana saya nak tahu what is the maximum amount of loan that you can take dengan gaji RM20,000. RM20,000 kalikan dengan 200 bersamaan dengan 4 juta. Okay? Literally anda boleh beli rumah harga 4 juta ringgit kalau gaji anda RM20,000 sebulan. Tapi anda kena faham, what if tiba-tiba anda macam kes ini tak dibayar gaji ataupun anda tak boleh nak main for whatever reason. What about freelance? Pun sama juga. Like now you can still sell your service, but beware, it will not last forever. You have to learn to save. Simpan dan elakkan perangkap lifestyle creep. Caranya, jangan berhutang, jangan beli komitmen yang besar. One thing that I learned from one of my business friend, sangat-sangat hebat. Yang mana beliau cakap kan, if you want to spend money, don't spend at the top, spend at the bottom. Maksudnya apa? Jangan belanja duit ketika anda dapat banyak projek. Begitu juga dengan pemain bola sepak. Bila mereka dapat sign contract, muda lagi, dapat banyak duit, and then dia beli macam-macam. Thinking that gaji dia at the top. Gaji mereka boleh capai RM60,000 sebulan. So, anda pun spend thinking that gaji anda RM60,000. No. What is the bottom? What is the paling common lah? Sebab gaji dia naik dan turun depending on contract renewal, betul? So kalau mereka renew contract anda, what is the minimum amount? It can be 5,000, it can be 10,000. So make sure komitmen anda dekat 10,000, not at the top 50 to 60,000. Begitu juga kepada freelancer kat luar sana pun. What is the minimum client yang anda boleh dapat? Mungkin seorang je. Seorang kali dengan RM10,000 baru RM10,000. So spend at the bottom, don't spend at the top. Itu cara bagaimana anda nak rancang komitmen bulanan anda. And last but not least, okay, anda tak boleh lari daripada ni. Duit-duit banyak anda ni buat apa? Okay, poin ketiga adalah anda kena agihkan duit anda ini dan laburkannya supaya duit anda beranak pinak. Sebab duit anda dalam bank akan dimakan oleh inflasi. Inflasi akan memakan nilai duit anda ni, yang mana nilai duit anda ni akan berkurangan. Mungkin dalam masa 5-10 tahun, anda tak buat apa-apa dengan duit anda tak laburkan duit anda. So, nilainya mungkin dah tak bermakna. Dah tak boleh nak membeli barang-barang yang anda sepatutnya boleh beli 10 tahun yang lepas. In fact, you can see now, sekarang ni apa yang sedang berlaku. Peperangan antara US dengan Iran menyebabkan Selat Hormuz tutup. Menyebabkan harga minyak naik. Menyebabkan harga barang naik dan akan naik. So, harga barang akan jadi lebih mahal. So, kalau anda masih ada duit berkepuk-kepuk dalam bank, this is very, very dangerous. So, what do? Anda invest. Tapi jangan terus invest. Sebab sangat-sangat bahaya. Anda kena tambahkan ilmu dulu. So, tak kisahlah anda ni pemain bola ke, anda freelance sekalipun, you got to learn how to invest your money. Dan invest ini, beware. Sebab investment ada dua jenis pelaburan. Satu, pelaburan yang sah dan legit. Satu lagi, pelaburan scam. Elakkan daripada melabur kat tempat-tempat scam. Macam mana nak tahu? Tengoklah video-video channel YouTube Dr. Adam Zubir. Kat situ banyak kali saya dah kongsikan kepada anda jenis-jenis pelaburan yang scam versus dengan jenis-jenis pelaburan yang legit dan sah. Poin di sini adalah bagi mereka yang bekerja sebagai pemain bola profesional, termasuklah Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, dengar. Yang pertama, pastikan anda bina tabung simpanan kecemasan anda. So, berapakah? Bukannya 6 bulan. 6 bulan ni bagi mereka yang bergaji tetap. Tetapi bagi anda special, 18 bulan ke 24 bulan. To be safe, more than 24 months. Okay, at least 2 tahun gaji anda. Yang kedua, elakkan daripada perangkap lifestyle creep. I hate it so much. Okay, dan benda ni saya sendiri pun membuat kesilapan yang sama. Like I spend at the top and then bila business turun, habis. Komitmen tak turun duit naik dan turun, sales naik dan turun, profit naik dan turun. Tetapi komitmen anda, once you commit to that commitment, it will stay. And kalau anda tambah lagi, it will grow. So this is something yang ramai orang terlepas pandang. Especially bagi mereka yang kerja freelancer sebab gaji mereka tak tetap. So, point dia, don't spend at the top, spend at the bottom. And last but not least, agihkan kekayaan anda, duit anda ini ke dalam pelaburan-pelaburan yang boleh menggandakan lagi simpanan anda. And saya dah kongsikan banyak cara untuk anda gandakan pelaburan anda. Anda boleh subscribe ke YouTube channel Dr. Adam Zubir.
Dekat situ kalau anda klik butang playlist, ada macam-macam instrumen pelaburan yang saya dah pernah kongsikan sebelum ini, termasuk pelaburan saham, unit trust, emas, cryptocurrency dan macam-macam lagi. Korang setuju tak dengan saya? Tag kawan-kawan anda yang bermain bola sepak secara profesional ataupun kerja freelance. Suruh mereka hadam betul-betul apa yang saya dah kongsikan dalam video ini. Komen dekat bawah apa lagi topik-topik kewangan yang anda nak saya ulaskan. I'll see you in my next video.